Seorang ibu dah tergamak bunuh anak sendiri. Dah kau gantung diri kau pula. Assalamualaikum dan salam keadilan. Saya pengulas Petopeng dan hari ini saya tidak mahu bercakap tentang dendam tanah atau dadah. Hari ini kita bercerita tentang cinta jahanam yang menghancurkan 3 nyawa tak bersalah. Ini adalah tragedi paling pilu yang berlaku di Taman Perak, Kulim, Kedah malam tadi. Seorang ibu berusia 30 tahun telah ditemukan maut tergantung selepas membunuh anak perempuannya yang berusia baru 4 tahun. Dan yang paling menghancurkan bagi aku, dia cuba membunuh anak sulungnya yang berusia 7 tahun. Makna kata dia cuba bunuh 2 orang anak dia dan dia gantung diri dia sendiri dalam rumah yang sama pada waktu yang sama. Punca jenayah ni tekanan emosi yang melampau selepas kecewa dengan teman lelakinya yang didakwa curang dan menjalinkan hubungan sulit dengan wanita lain. Dia meninggalkan sebuah nota yang mana nota tersebut menyatakan anak-anaknya tidak boleh tinggal dengan sesiapa. Dan sebab itu dia terpaksa bawa mereka bersama. Soalan saya, kenapa pengkhianatan cinta mesti dibayar dengan nyawa anak-anak yang tidak tahu apa-apa? Kalau kau rasa kau dah tak nak hidup, itu masalah kau. Tapi 2 anak kau ni yang masih muda, adil ke untuk mereka? Perjalanan mereka masih jauh dan kau nak tamatkan nyawa anak kau macam tu je. Kekal bersama aku yang mana aku akan bongkar nota itu, detik-detik akhir siasatan dan nasib anak sulung yang terselamat. Laporan mengatakan yang mana pihak polis menerima panggilan kecemasan di IPD Kulim pada jam 11.05 malam. Jiran yang menghubungi polis adalah wira sebenar dalam kes ni yang mana jiran mereka terdengar jeritan kanak-kanak lelaki itu. Jeritan itu telah berjaya menyelamatkan 1 nyawa. Anak lelaki berusia 7 tahun menjadi sasaran cubaan bunuh, tetapi dia terselamat dan kini dia dirawat di Hospital Kulim dengan kesan melecet pada leher dan sakit di bahagian rahang. Bayangkan bergelutan antara ibu dan seorang anak yang pasti menghantui anak itu untuk seumur hidupnya. Selepas menerima panggilan, pihak polis terus bergegas ke rumah teres 1 tingkat itu dan mendapati pintu berkunci dari dalam. Mereka telah menemui mayat si ibu dan anak yang baru berusia 4 tahun itu di atas tilam dalam bilik pertama. Dalam bilik yang sama berlaku 2 tragedi yang mana ibu yang sepatutnya menjadi pelindung telah menyebabkan punca kematian. Apakah yang sedang berlaku dalam fikiran wanita ini? Tekanan emosi yang melampau yang menjadikannya buta mata, buta hati. Mari kita lihat pada bahan bukti paling penting dalam kes ni, yang mana nota tulisan tangan yang ditinggalkan. Pada bahagian awal nota tersebut dinyatakan permohonan maaf. Dia memohon maaf kepada semua pihak. Ini menunjukkan yang dia tahu bahawa tindakannya adalah salah, tetapi dia telah mencapai titik putus asa tahap maksimum. Dia tidak sanggup menahan sakit hati akibat pengkhianatan cinta itu. Tapi kenapa anak-anak ini menanggung sakit tersebut? Anak-anaknya tidak boleh tinggal dengan sesiapa dan sebab itu dia terpaksa membawa mereka bersama-sama. Ini adalah pemikiran yang mengelirukan. Anak-anak bukan harta yang boleh dibawa mati.
Ini adalah kegagalan memahami bahawa anak-anak itu berhak untuk hidup walau apa pun masalah cinta. Macam yang aku kata tadi lah. Engkau bercinta, engkau putus cinta, engkau frust, engkau nak bunuh diri, itu terpulang. Tapi jangan kau tentukan nasib anak-anak yang tak bersalah ni. Menurut analisis psikologi, mungkin berlaku tekanan emosi, depresi dan perasaan pemilikan yang melampau terhadap anak-anak ni sering mendorong kepada tragedi yang berlaku. Kekecewaan cinta telah merampas kewarasan seorang ibu. Ini adalah kegagalan sistem sokongan kesihatan mental di Malaysia. Kes ini telah disiasat di bawah 2 seksyen berat kanun keseksaan, iaitu Seksyen 302 atas sebab pembunuhan dan Seksyen 307 atas cubaan pembunuhan. Tetapi saya ada satu soalan. Bagaimana boleh berlaku? Si pelaku sudah mati akibat bunuh diri. Hukuman dunia tidak boleh dikenakan, namun kes ini membuka semula isu yang lebih besar, pencegahan. Di mana teman lelakinya yang curang itu? Adakah dia perlu dipertanggungjawabkan secara moral atas tekanan emosi melampau ni? Adakah sistem kesihatan mental kita cukup peka dengan laporan depresi? Bukti-bukti penting juga ditemui yang mana MyKad ketiga-tiga beranak ini dan juga kad ATM si mati turut diletakkan berdekatan, seolah-olah macam dah dirancang yang dia nekat untuk tamatkan nyawa dia sendiri dan 2 orang anak. Ini menunjukkan tindakan terancang yang dilakukan ketika dia berada di titik akhir. Anak sulung berusia 7 tahun itu adalah saksi utama dalam tragedi. Dia mengalami kecederaan fizikal dan parut emosi yang tidak terperi. Dia terselamat hasil jeritan kuatnya dan keberanian jiran tersebut. Tapi saya kasihankan mengenang nasib anak yang baru berusia 4 tahun tersebut. Pesan saya, tolong jangan biarkan Husni dan Nur ni hanya terlunar untuk sementara saja. Jika anda mengenali sesiapa yang mengalami tekanan emosi melampau akibat hubungan atau kewangan, tolong jadi jiran yang mengambil berat. Call talian bantuan mental, jangan biarkan sakit hati meragut nyawa suci. Jika anda rasa kes ini adalah peringatan penting untuk kamu semua, tolong sebarkan video ini dan komen pendapat anda di bawah. Saya terima segala kritikan dan kita boleh berkongsi pendapat di ruangan. Mari kita desak sokongan kesihatan mental yang lebih baik.